Tapi kalau membantu, kalau ia digunakan secara berhemah lah untuk tanggungjawab. Bukannya letak copy paste itu dan jawab biar maksudnya copy paste tanpa faham isi kandungannya. Kan? Sebab AI ni contohnya ChatGPT tu pun dia ada buat mistake. Kan? Kadang-kadang saya cuba pernah juga, contohnya saya bagi contoh soalan yang teknikal sikit, dia salah jawab. Dia jawab salah. Jadi dia tak betul, tapi dia boleh gunakan untuk membantu misalnya kalau kita, macam guide je sajalah. Kan? Guide kita macam mana cara nak tulis, tapi yang asas yang penting ni mesti ada pengetahuan sendiri. Tapi macam saya selalu ingatkan pelajar. Kadang-kadang tengok juga diorang ni buat pernah dalam kelas saya bagi suruh dalam kumpulan, saya terus bagi spot soalan yang salah satu untuk projek ni lah. Tapi saya permulaan tu saya suruh dia tuliskan dalam kumpulan dan dalam kelas lagi saya suruh search ataupun discuss tentang contohnya apa hazard yang untuk contohnya site clearing. Ada budak tu dia guna ChatGPT kan, tapi jawapannya tu tidaklah secara betul-betul detail. Jadi kita terangkanlah kepada pelajar tu, maksudnya ChatGPT tu memang you boleh membantu you lah, tetapi ada extra work yang you kena buat lah. Tidak boleh bergantung serta-merta kepada ChatGPT tu. So sebab saya jalan-jalan contoh projek ni, saya nak tengok pada bukan hanya pada output semata-mata kan, tapi perjalanan je tu. Adakah betul diorang belajar? Sebab nanti kalau betul-betul report diorang cantik sangat kalau tu ChatGPT, nanti kalau masa Q&A session tak dapat jawab pun nampak sangat lah. Kan betul tak? Nampak sangat benda tu tak betul. Jadi kalau nak guna, betul, copy paste je kan. Tapi kita kena guna secara berhemah dan bertanggungjawab lah. Soalan tambahan sini. Boleh, habis dah. Ada. Dia tak akan sebutkan. Apa dia? Apa Zania? Apa dia? Ada soalan tambahan tak? Oh, tak ada. Okey. Doktor, sebelum kami berakhiri, boleh tak kami nak ambil gambar doktor sekali? Okey. Sebab saya guna handphone, sebab saya macam tak ni. Sebab saya kat komputer saya tak ada laptop. Tak ada mic. Sekejap saya buka sekejap kat handphone. Sekejap alamak. Itulah saya. Nampak sikit. Cuba. Farin tangkap Tak dengar Farin. Dah ke? Tak tengok jap. Okay dah? Okay. Dah. Alright. Okay. Penutupnya tadi. Penutup? Oh, macam tak cukup. Okey, tak apalah, saya tutup doktor. Itu sahaja soalan yang kami sediakan. Terima kasih banyak doktor untuk masa dan perkongsian doktor yang sangat bermanfaat untuk kami. Jadi, sampai setakat itu doktor. Terima kasih doktor. Saya minta maaf kalau satu tadi lambat, atau lagi saya tak menjawab soalan ni. Tak apa doktor. InsyaAllah. Okay, baik-baik. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Farin okey tak?